Saya nak minta dia, okay, buatkan untuk copywriting kedua pula. Okay. Soalan kan kita minta dia buat yang kedua sekali. Kita tengok macam mana pula hasil untuk angle yang berbeza. Okay. Ini nanti tadi dia cakap angle tentang angle yang pertama tentang emosi dan ibadah. Okay. Angle yang kedua tentang realiti kehidupan dan aktiviti harian. Yang ketiga direct dan problem solving. Mungkin hard sell sikit lah. So kita tengok dia buat macam mana dulu untuk hasil copywriting kedua pula. Saya just bagi prompt pendek macam ni sebab konteks dia dah faham dekat sini. So konteks yang dia dah fahamkan dekat sini, saya dah boleh suruh dia continue saja. Nampak? Dulu naik tangga dia buat version ataupun dia buat similar je dengan yang atas. Kita boleh minta, boleh buat different poster variation tak untuk angle 2 ni. Okay.